terdorong untuk memberikan derma sedekah yang banyak untuk agama Allah SWT. Dari Ibnu Abbas kata, Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya, saudagar yang kaya, datang Rasulullah bawa 40 auqiyah. Satu uqiyah ini sama dengan lebih kurang 29 gram. Jadi kita kalilah 29 darab dengan 40. 40 apa tu? 40 emas. Jadi 29 gram kali 40. Saya pun tak sempat nak kira kan. 290 kali 4. Dekat 1 kilo lah emas tu kan. Bawa. Bawa. Jadi kalau dengan zaman sekarang ni 1 kilo emas berapa? 1,000. Datang seorang lelaki lain pada kalangan Ansar membawa satu sok, lebih kurang 2.7 kilogram. Lalu setengah orang munafik pun kata, wallahi Abdul Rahman bin Auf ni semata-mata datang bawa banyak-banyak ni untuk menunjuk saja. Yang terhadap mereka yang orang yang bawa lebih kurang makanan lebih kurang 2 kilo lebih satu sok tu, mereka kata innallaha wa rasulahu laghaniyani an hadha sok. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak memerlukan derma yang sedikit macam ni. Satu riwayat lain diriwayatkan di antara orang-orang mukmin yang memberikan sedekah secara sukarela ialah Abdul Rahman bin Auf. Dia pernah memberikan dermanya sebanyak 4,000 dirham. 4,000 dirham zaman sekarang saya pun tak, lebih banyak lagi lah. 1 dirham saya tahu berapa ringgit nilainya, tak ingat kan. Dan di antara Abdul Rahman ialah Asim bin Adi. Orang sahabat juga. Jadi mereka, Abdul Rahman bagi 4,000 dirham ni kerana Rasulullah menggalakkan mereka untuk memberikan sedekah derma. Ini bukan sedekah wajib, sedekah sunat saja. Lalu Abdul Rahman bin Auf datang dan mendermakan sebanyak 4,000 dirham. Asim bin Adi mendermakan sebanyak 100, lebih kurang 120 kilo tamar. 120 kilo tamar. Lalu mereka, orang munafik ini mencela Abdul Rahman bin Auf dan Asim bin Adi, dan mengatakan ini tidak lain tidak bukan semata-mata riak untuk menunjuk kepada orang mukmin. Antara yang menderma dengan jumlah yang sedikit, satu sok saja lebih kurang 2 kilo, ialah mungkin satu sok tu antara jumlah yang paling sedikit lah pada ketika itu. Ialah Abu Uqaid. Dia bagi lebih kurang 2 kilo lebih saja buah tamar. Lalu mereka ketawakan dia. Untuk kita buat majlis derma kan, majlis apa? Fundraising kan. Orang datang kan cek 50,000, 100,000. Tiba-tiba kita pun nak bagi juga kan. Nak akan pentas. Siapa bagi akan pentas. Bagi RM100 saja kan. Yang pengusi tu umum. Umum RM100,000, RM200,000. Kawan ni ikhlas kan dia bagi kan. RM100 pun dia umum kan. Kena umum semua. Tiba-tiba audien bawah tu gelap. RM100 pun nak bagi juga tu. Tu bawah dia gelap tu. Tapi kita tak katalah orang gelap tu munafik kan. Tapi jangan duk gelap lah kan. Jangan duk gelap, tak elok kan. Takut ada perangai-perangai orang munafik. Antara orang munafik tu ialah menceritakan orang bagi sedekah walaupun sedikit. Sedangkan mereka bagi derma ni banyak sedikit ni bukan nak menunjuk, tetapi didorong oleh iman mereka. Iman mereka kepada Allah SWT dan iman mereka kepada Rasulullah. Mengharapkan ganjaran syukur. Menyahut seruan Nabi SAW. Bagi derma setakat yang mampu. Yang orang munafik ni yang kaya, bagi pun tak. Kalau dalam majlis kita tu hak gelak-gelak bagi pun tak. Kerja dia gelak saja. Itulah derma dia. Gelak saja. Dia makan pun rumah sponsor kan. Orang beli meja bulat, satu meja ada 10,000.
Orang ajak dia makan. Kalau orang tak ajak, kursi tu kosong je lah. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Fa inni uridu an ab'atha ba'than." Kerana sesungguhnya aku ingin menghantar satu kumpulan tentera. Jadi aku perlukan derma, perlukan dana. Lalu datang Abdullah bin Auf dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, indi 4,000. Saya ada 4,000. Alfain aqriduhuma rabbi wa alfain li'ayal." Dari 4,000 ni saya bagikan pada 2,000 saya laporkan untuk Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya, dan 2,000 ni saya laporkan untuk keluarga saya. Lalu Nabi menjawab, "Barakallahu laka fi ma a'taita wa barakalaka fi ma amsakta." Jadi mana 2,000 dia dermakan pada Rasulullah, 2,000 dia simpan untuk keluarga dia. Dia tak bagi semua. Kita pun daripada perbuatan Abdurrahman bin Auf ni, apa yang kita dapat faham, kita nak bagi derma, jangan bagi semua. Ingat sama untuk kita, untuk keluarga kita. Kita bagi semua, besok kita miskin. Kita pula pergi minta derma. Jangan kaedah derma ada juga kan. Lalu Nabi bersabda, "Barakallahu laka fima a'taita wa barakalaka fima amsakta." Moga Allah Ta'ala memberkati kamu, wahai Abdurrahman, pada harta yang kamu berikan. Dan juga moga Allah Ta'ala memberkati kamu pada harta yang kamu simpan untuk keluarga kamu. Kemudian fayaskharuna minhu walladzina la yaj'ala juhdahum, dan mereka yang berikan sedekah secara sukarela, tetapi sedekah itu illa juhdahum, hanya sedikit kerana mereka ini susah. Tapi mereka nak bagi juga. Nak bagi juga. Macam kita kata dalam nak bagi juga 100 tu. Orang bagi 50,000, dia nak bagi juga 100. Dia nak ada juga pahala. Pahala dia waktu orang Islam tu tengah susah, Nabi tengah memerlukan derma tu, dia nak sumbang juga. Bukan sumbang waktu orang dah menang kan. Dah menang, dah senang dah, baru nak sumbang. Itu sumbang nak dapat projek kan. Ni waktu tengah susah, tengah nak berjuang, bagi semua nak juga ada sumbangan tersebut. Jadi illa juhdahum. Bilangan jumlah yang sedikit, sebabkan mereka itu saja yang mereka ada. Fayadkharuna minhum, lalu orang-orang munafik ni mempermain-mainkan mereka, mentertawakan mereka. Sakhirallahu minhum, lalu Allah membalas perbuatan mereka tersebut. Allah membalas mereka disebab perbuatan tersebut. Jadi sini kalau kita lihat dalam Quran, fayadkharuna minhum sakhirallahu minhum. Fayadkharu tu merendah-rendahkan, meremeh-remehkan, mentertawa-tawakan. Perbuatan-perbuatan menunjukkan perbuatan merendah-rendah, mempermainkan. Lalu Allah guna juga uslub yang sama, sakhirallahu minhum. Bukan makna Allah Ta'ala itu mempermain-mainkan mereka, merendah-rendahkan mereka. Tetapi dalam bahasa Arab dinamakan al-musyakalah. Dalam sastra Arab, musyakalah, menggunakan uslub yang sama yang pihak lawan guna. Tapi maksud sini ialah Allah membalas perbuatan mereka tersebut. Tapi Allah menggunakan kata uslub yang sama digunakan oleh mereka, tapi perbuatan dia tidak sama. Walahum azabun alim, dan bagi orang-orang munafik ini azab yang pedih. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang-orang munafik ni banyak dah kan apa kita baca apa ni perangai-perangai mereka, sifat-sifat mereka, yang perbuatan-perbuatan khair yang mereka lakukan pada Rasulullah dan para sahabat dan pejuang Islam. Dan sampai satu ketika mereka juga akan mati. Jadi bila mereka mati ini, mereka berharap juga Rasulullah istighfar untuk mereka. Mereka mengharapkan juga Rasulullah
pohon keampunan untuk mereka. Lalu Allah Ta'ala sebut, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Muhammad, sama ada kamu memohon ampun untuk mereka, untuk orang-orang munafik, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak mohon ampun untuk orang-orang munafik. Orang munafik yang kufur, masuk akidah. In tastaghfir lahum 70 marrah, hatta sekiranya jikalau kamu mohon ampun untuk mereka sebanyak 70 kali, falan yaghfirullahu lahum, nescaya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan memaafkan orang-orang munafik. Jadi jumlah 70 kali ini bukannya, kata ulama tafsir, bukan dimaksudkan banyak 70 kali. Maksudnya kalau Nabi ini mohon ampun berpuluh-puluh, banyak-banyak kali, lebih dari 70 kali pun, Allah tak akan maafkan orang-orang munafik. Jadilah ayat ini kata Ibn Katsir, Allah Ta'ala memberitahu Nabi-Nya SAW bahawa orang-orang munafik ini tidak layak untuk mendapat istighfar. Golongan yang layak mendapat keampunan dan dipohon ampun untuk mereka ialah orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Hatta kalau orang beriman tu dia banyak salah, dia layak untuk mendapat keampunan Allah dan layak untuk orang lain pohon ampun kepada mereka. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Syaratnya orang yang minta ampun tu dia mesti bertaubat. Kalau orang munafik tu dia mesti bertaubat dan dia mesti Islam. Dia kena Islam, kerana orang munafik ni dia kafir. Jadi dia kena Islamkan diri dia, baru dia pergi jumpa Rasulullah. Kalau orang Islam tak apalah, orang Islam yang berdosa pergi jumpa Rasulullah. Izzalahum, mereka melakukan dosa kecil atau besar, ja'uka, mereka pergi berjumpamu wahai Muhammad. Fastaghfirullah wastaghfirullah Rasul. Lalu mereka itu sendiri yang berbuat salah itu memohon ampun kepada Allah SWT, dan Nabi juga memohon ampun kepada mereka. Wastaghfirullah Rasul. Lawajadullah tawwabar rahimah. Dan apa ni, bukan Muhammad bin Rasul, tapi Rasulullah mohon ampun untuk mereka, minta pada Allah supaya Allah maafkan mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah, nescaya mereka akan dapati bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Tawwabar rahimah, Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi di sini kita sendiri minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kalau pada zaman adanya Rasulullah, kita pergi jumpa Rasulullah dan Rasulullah minta maaf, pun Allah Ta'ala maafkan kita. Rasulullah tak boleh maafkan, tapi Rasulullah pun doa kepada Allah Ta'ala maafkan kita, supaya Allah Ta'ala maafkan kita. Jadi niscaya Allah Ta'ala kata, kamu akan dapati bahawa Allah itu Maha Bertaubat dan Maha Penyayang. Mana Allah akan maafkan, kerana Nabi sendiri yang mohon ampun kepada kita. Syaratnya kita beriman lah. Kena hilangkan sifat-sifat kufur dan sifat-sifat nifaq daripada diri. Jadi kata ulama, sebagian ulama, kerana Nabi ini dia kekal hidup, walaupun dia wafat tapi dia masih hidup, macam apa para syuhada kan, apa ni. Jadi Nabi masih hidup lagi. Sebab itu ulama kata, setengah ulama kata, bila kita pergi daerah makam Rasulullah, kita berdoa minta Rasulullah mohonkan keampunan untuk kita, mohon kepada Allah keampunan untuk kita, kerana Rasulullah masih hidup lagi. Tapi kalau kita anggap Rasulullah sudah wafat, tak payah minta lah benda tu. Itu masing-masing punya sikap lah. Ataupun kita pegang pendapat benda tu bid'ah, tak payah sebut lah. Senyap sajalah. Lalu depan makam Rasulullah senyap saja, bagi Assalamualaikum saja. Atau mungkin tak bagi ikut Rasulullah wafat, jadi kita bagi itu kepada Rasulullah pada anggapan kita, percayaan kita Rasulullah itu masih hidup. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kenapa Allah Ta'ala tidak memaafkan orang-orang munafik ini? Kerana mereka itu bi annahum kafaru billahi wa rasulih, kerana mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Allah dan Rasul.
Jadi jumlah 70 ini yang seperti saya sebut tadi ialah untuk menyebut sebagai bentuk banyak, bukannya nak mentahdidkan jumlah bilangan tersebut. 70 ke kurang ke lebih ke, itu masih lagi Allah Ta'ala tidak memaafkan orang-orang munafik. Kerana orang Arab pada uslub kataan mereka itu, mereka menyebut 70 sebagai satu bentuk exaggeration. Cakap banyak mereka guna ayat 70, sedangkan mereka bukan maksud 70. Jadi apabila turun ayat ini, kita mungkin ada orang tertanya-tanya, kenapa Nabi memohon maaf untuk orang-orang munafik sedangkan mereka kafir? Sedangkan kita tahu kita tidak boleh berdoa untuk orang-orang munafik, tidak boleh berdoa untuk orang-orang kafir. Mereka dah kafir dah, kita tak boleh pergi ke ke kubur mereka, join doa yang tepi grace mereka, tepi kubur mereka tak boleh. Dalam surah dalam surah Al-Anfal ada disebut, maka dari Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Al-ayat. Tidak boleh bagi Nabi dan juga bagi orang-orang beriman untuk memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Hatta walaupun orang musyrik itu ada hubungan kerabat dengan mereka, ada hubungan darah, hubungan talian darah dengan mereka, ayah mereka, mak mereka, anak mereka. Kalau yang mati itu orang kafir, kita tak boleh memohon ampun kepada mereka, tak boleh buat majlis tahlil, tak boleh buat doa juga tak boleh. Selepas mana telah terbukti bagi orang beriman dan Nabi bahawa orang yang mati itu ialah penghuni api neraka, iaitu mereka kufur. Macam Abu Talib mati dalam kekufuran, Nabi tak boleh minta ampun untuk Abu Talib. Macam ayah kepada Nabi Ibrahim, Azar, membuat berhala, dia kufur, mati dalam kufur. Nabi Ibrahim pun tidak boleh minta ampun untuk dilarang untuk minta ampun kepada Allah Taala untuk ayahnya. Tapi kenapa lah ayat ni seolah-olah Nabi hendak meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik. Diceritakan apabila turun ayat ini, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, Nabi bersabda, inna rabbi qad rakhasa li fihim wallahi la astaghfiranna lahum aktsar min 70 marrah la'alla Allah ay yaghfira lahum. Nabi bersabda, sesungguhnya Tuhan aku Allah Taala telah memberikan aku rukhsah untuk aku terhadap mereka, iaitu Nabi boleh pilih untuk minta ampun ataupun tidak dalam kes ini. Kes terpencil, special case untuk orang munafik dikatakan ialah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi special case, Nabi bersabda Allah Ta'ala telah memberikan rukhsah, keringanan kepada aku untuk membuat pilihan, sama ada aku nak minta ampun untuk Abdullah bin Ubay ataupun tidak. Kerana ada kita kalau lain, Sayyidina Umar tanya Rasulullah, kenapa nak minta maaf untuk istighfar untuk Abdullah bin Ubay? Lalu Nabi bersabda, Allah memberikan aku rukhsah dalam keadaan ini, maka demi Allah aku akan mohon ampun untuk mereka lebih daripada 70 kali. Moga-moga Allah Ta'ala memaafkan mereka. Tapi Nabi tak buat. Dalam riwayat lain Nabi tak buat. Nabi bercadang saja untuk buat, tapi Nabi tidak buat. Wa qala Sya'bi, riwayat lain, apabila Abdullah bin Ubay, ketua segala munafik, hampir dengan kematiannya, maka anak pada Abdullah bin Ubay pergi berjumpa dengan Nabi SAW.
dan berkata kepada baginda, "Inna abi yahtadir." Sesungguhnya ayahku sedang berhadapan dengan kematian, kan, tengah nazak. "Fa uhibbu an tashhadahu wa tusalli alaihi." Maka aku suka jikalau wahai Rasulullah pergi untuk melihatnya dan melakukan solat jenazah ke atas jenazah ayahku. Maka Nabi pun pergi bersama dengan anak Abdullah bin Ubay dan pergi sehingga berjumpa dengan Abdullah bin Ubay, dan Nabi memberikan pakaian. Nabi memberikan pakaian Nabi itu, komis itu kepada Abdullah bin Ubay, dan Nabi melakukan solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay. Maka dikatakan kepada Nabi, ditanya, "Atusalli alaih?" Adakah kamu hendak melakukan sembahyang jenazah ke atas Abdullah bin Ubay? Faqala, maka Nabi menjawab, "Innallaha qala." Allah telah berfirman, "In tastaghfir lahum 70 marratan." Sekiranya kamu mohon ampun kepada mereka sebanyak 70 kali, maka Nabi kata, "Wala astaghfiranna lahum 70 wa 70 wa 70." Aku akan mohon ampun kepada mereka 70 kali, 70 kali, 70 kali. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Nabi tidak melakukan solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay. Ada pendapat yang mengatakan ini berlaku sebelum daripada larangan melakukan solat jenazah ke atas orang-orang munafik. Selepas daripada peristiwa ini, maka Nabi dan para orang mukmin dilarang sama sekali untuk melakukan solat jenazah ke atas orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kita akan sampai pada ayat itu. "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Ini uslub Al-Quran, uslub istitrad. Dinamakan uslub istitrad, iaitu uslub berpindah cakap, berpindah topik, berpindah isu, berpindah dialog. Tadi menceritakan tentang kematian orang-orang munafik, menceritakan tentang orang-orang munafik. Sebelum tu menceritakan tentang orang munafik yang mencela, menghina orang yang bagi sedekah. Kemudian ceritakan isu boleh tak boleh minta maaf, minta ampun untuk orang-orang munafik. Simpulannya tidak boleh lah. Kemudian kembali balik kepada peristiwa yang berlaku belum daripada peristiwa istighfar tersebut. Sebelum daripada peristiwa kematian Allah bin Ubay. Iaitulah keadaan peristiwa yang berlaku sewaktu Nabi perjalanan baginda dan para sahabatnya ke Tabuk. Jadi perpindahan ini dinamakan dalam bahasa istitrad, perpindahan isu ke isu. Kerana sebab-sebab tertentu. Jadi farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Jadi Allah Taala nak sebut balik perbuatan orang-orang munafik. Dulu ketika mana Nabi telah bertolak pergi ke perang Tabuk, keluar ke Madinah. Jadi farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Orang-orang yang tidak mahu pergi perang, mukhallafun. Okey, mukhallafun. Dia ada dua, mutakhallafun dengan mukhallafun. Mutakhallafun ni tidak mahu pergi perang kerana ada sebab-sebab yang mengizinkan mereka tidak pergi perang. Kerana miskin, kerana susah, tidak ada kenderaan, tidak ada kemampuan, sakit. Tapi mukhallafun ini, mereka saja-saja tak mahu pergi perang. Mereka tak mahu, mereka mampu nak pergi tapi mereka tak mahu pergi. Jadi digunakan mukhallafun. Mukhallafun. Itu apa ni? Istilah seni bahasa Arab, seni Al-Quran. Jadi farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Jadi orang-orang yang enggan ataupun orang-orang yang tidak mahu pergi perang, mereka ini farihah, gembira, seronok dengan tempat tinggal mereka,
dengan mereka duduk tidak pergi perang itu, mereka seronok, farihan, mereka gembira. Khilaf Rasulillah, berada di belakang Rasulullah, maknanya mereka ponting perang tu mereka rasa seronok. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka tidak suka, mereka benci untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah. Kerana keluar pergi perang dalam perang Tabuk ini satu jihad yang melibatkan harta dan jiwa. Jadi harta pun mereka tak mau sedekah, tak mau keluarkan, diri mereka pun mereka tak mau korbankan dalam peperangan tersebut. Wa qalu la tanfiru fil har. Dahlah mereka ini tidak mahu pergi berjihad. Mereka kempen pula orang jangan pergi berjuang. Wa qalu la tanfiru fil har. Dan mereka berkata kepada kawan-kawan mereka, kamu pun jangan keluar pergi di bawah panas yang terik. Panas yang terik. Okay? Panas yang amat sangat. Wa qalu la tanfiru fil har. Kenapa al-har? Kerana perang Tabuk itu berlaku pada musim panas yang amat sangat. Panas sangat. Jadi mereka kempen, mereka kempen lah dalam bahasa sekarang kan. Mereka cucuk orang-orang kawan-kawan mereka supaya jangan keluar pergi perang, jangan keluar dalam mengharungi cuaca yang amat panas sangat. Lalu Allah Ta'ala jawab pada mereka, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan wahai Muhammad kepada golongan ini, neraka jahanam itu lebih dahsyat lagi panasnya. Lau kanu yafqahun, jikalau mereka, sekiranya seandainya mereka memahami hakikat api neraka. Panas dunia, panas api neraka, mana lebih panas itu? Keluar ke medan perang dalam perang Tabuk ialah fardu ain. Ketika itu fardu ain, semua wajib keluar, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah tak apa, yang sebahagian keluar, sebahagian duduk di Madinah. Tapi ini fardu ain, semua kena keluar, melainkan mereka yang tidak mampu, sakit. Sakit tak payah pergi, dimaafkan daripada jihad. Orang yang sihat walafiat kena pergi jihad. Jadi bila tak pergi, dosa besar. Antara dosa besar itu ialah tidak pergi berjihad ketika mana jihad itu fardu ain. Jadi bila dosa besar, balas saja api neraka. Dari mana yang lebih panas, Allah Ta'ala tanya. So Nabi kata kepada mereka, panas perang Tabuk, panas dengan perang Tabuk atau panas api neraka? Lau kanu yafqahun. Lalu sekiranya kalau mereka memahami, mereka faham hakikat ini, mereka akan keluar. Kerana mereka tahu bahawa api neraka nanti mereka itu lebih panas daripada panasnya matahari sepanjang perjalanan ke perang Tabuk. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Lalu Allah Ta'ala dalam ayat ini menasihatkan, berikan peringatan kepada orang-orang munafik dan juga kepada orang-orang mukmin supaya فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, gelak sedikit saja. Di dunia ini gelaklah sedikit, jangan gelak banyak. Maknanya seronok sikit, seronok sikit, jangan seronok banyak sangat. Wal yabku katsira, banyakkan bersedih, banyakkan menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Ataupun di dunia ini mereka boleh gelak, mereka boleh gembira tak pergi perang, tapi sedikit saja. Berbanding di akhirat nanti mereka akan menangis banyak. Falyabku qalila, maka gelaklah kamu wahai orang munafik di dunia ini, tapi gelak kamu sedikit saja. Wal yabku katsira, sedangkan di akhirat kelak kamu akan menangis sungguh-sungguh. Kamu akan menangis banyak sangat, terlalu banyak berbanding dengan gelak kamu di dunia dahulu. Kenapa? Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan, balasan di atas apa yang kamu usahakan lakukan di dunia dahulu. Dunia dahulu kamu tak mau pergi perang, kamu duduk di rumah bersama dengan keluarga kamu, bersama dengan isteri kamu, bersama kenikmatan di rumah. Di kehidupan dunia ini kamu merasa seronok, farihal mukhallafun, kamu merasa seronok. Kamu boleh tertawa-tertawa. Tapi fikir dengar, kamu tahu ni sekejap saja berbanding dengan penderitaan yang kamu akan hadapi di akhirat. Wal yabku katsira, kamu akan menangis, kamu akan gelak, kamu nangislah kamu nanti banyak-banyak di akhirat, di dalam neraka nanti. Jadi banyak benda yang kita boleh ambil daripada ayat ini, antaranya ialah
Di dunia ni nak sonok-sonok sikit saja. Nak gelak-gelak sikit. Bukan tak boleh gelak langsung, tapi nak gelak-gelak sikit saja. Gelak sikit, jangan gelak sangat. Kalau nak berhibur tu, hibur sikit boleh. Bukan tak boleh berhibur langsung. Hiburan ni ialah fitrah manusia. Fitrah manusia. Tapi fitrah yang kita tak boleh lebih-lebih lah. Nak menghilangkan stres. Bukan tujuan kita ni untuk menghibur, tetapi nak hilangkan stres. Kita berehat, pergi rehlah, buat apa-apa yang boleh merehatkan minda kita, menghilangkan penat kita. Kalau nak gelak pun gelak sikit-sikit saja. Jangan duk gelak banyak-banyak. Tengok program lawak kan. Habis satu program buka tukar channel, tengok channel lain pula. Setiap malam ada program tengok. Jadi program gelak saja. Itu dah bukan fadil haku fadilah tu. Jadi fadil haku kasiran tu. Gelak banyak pula. Bukan gelak sedikit. Jadi saya pun tak setuju juga kalau banyak program lawak-lawak dekat TV tu kan. Sebab setiap malam ada. Setiap malam ada. Lepas tu bukannya setiap malam aja, setiap minggu ada. Lagi tak habis, lagi tak ada juara, lagi itulah kita duk gelak-gelak. Banyak pula kan. Lepas tu boleh ulang-ulang lagi kan. Adakah maksud kita nak dididik untuk gelak banyak kan? Sepatutnya kita kena banyakkan menangis, banyakkan bersedih kan. Hingga ada riwayat mengatakan kita kena cuba untuk menangis. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Jadilah ayat ini Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik yang tidak pergi perang dalam perang Tabuk, di mana mereka ini merasa seronok apabila mereka duduk di rumah mereka selepas mana Nabi keluar. Selepas mana Nabi keluar, mereka tinggal di rumah mereka. Mereka rasa seronok. Saya nak pilih satu hadis saja. Kemudian dalam mentafsirkan api neraka itu lebih panas daripada panasnya perang Tabuk tersebut. Ibnu Katsir membawa sebuah hadis. Awqadallahu 'alan nari alf sanah hatta ahmarat, thumma awqada 'alayha alf sanah hatta abyadat, thumma awqada 'alayha alf sanah hatta aswadat, fahiya sauda kal-lail al-muslim. Nabi bersabda daripada Abi Hurairah, di mana riwayat oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Allah Ta'ala menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun, sehingga api itu betul-betul merah. Kemudian Allah Ta'ala nyalakan lagi selama 1000 tahun, sehingga api merah itu bertukar menjadi api warna putih. Dan selepas itu Allah Ta'ala nyalakan lagi selama 1000 tahun, sehingga api yang putih itu bertukar menjadi hitam. Hitam ni panas betul. Ini saya tak tahu dari segi sains dia tak tahu. Setakat ni kita tengok api warna biru saja. Tak nampak lagi lah dapur gas rumah saya tu api warna putih dan warna hitam. Jadi saintis kita mungkin sama ada mereka dah tengok atau tidak, wallahu alam. Fahiya sauda kal-lail muslim. Jadi warna hitam api itu, hitam dia macam malam yang gelap gelita. Macam tu panasnya api. Jadi nak gambarkan betapa panasnya api neraka itu. Tapi orang-orang munafik ni mereka tidak faham hakikat tersebut. Orang yang konten perang ni tidak faham hakikat panasnya api. Kemudian dalam ayat fal yadhaku qalila ini, ayat yang terakhir ni, poin terakhir, Allah Ta'ala menceritakan janji buruknya kepada orang-orang munafik. Fal yadhaku qalila, tawalah kamu sedikit saja di dunia ini. Kata Ibnu Abbas, ad-dunya qalil fal yadhaku fiha ma sya'u. Dunia ini sedikit, dunia ini sebentar saja, sedikit sangat dunia ni. Fal yadhaku fiha ma sya'u,
maka ketawalah kamu, gembiralah kamu di dunia ini setakat mana yang kamu hendak. Setakat mana? Setakat mana yang kamu hendak kamu gelak. Kerana sekejap je dunia ni. Kecil saja dunia, sedikit saja. Fa idza inqata'atid dunya wa saru ila Allah azza wa jalla ista'nafu buka'an la yanqati' abadan. Apabila terputusnya dunia ini, berhentinya dunia ini, apabila matinya kamu ni, matinya orang yang gelak-gelak banyak di dunia ni, kemudian dia pergi berjumpa Allah di hari akhirat. Ista'nafu buka'an, maka mereka manusia ini dia akan mula menangis. Buka'an la yanqati' abadan. Menangis yang tidak akan berhenti selama-lamanya. Kerana dia di dunia dahulu, dia ketawa, dia gelak, tak mau beribadat. Orang beribadat, dia seronok, dia gelak. Orang pergi masjid, dia tak pergi masjid. Orang pergi surau, dia tak pergi surau. Orang baca Quran, dia tak baca Quran. Orang buat benda baik, dia tak buat benda baik. Dia seronok saja. Tengok MLN tak malam. Dah habis, malam besok tengok lagi. Tak puas gelak, tak puas, tengok lagi. Baca program banyak sangat kan, ke Astro tu. Program lawak tu. Lepas tu dah habis, tengok pula yang bahasa lain pula. Tak habis bahasa lain, tengok pula bahasa dia tak faham pula. Janji orang gelak, dia gelak. Bahasa Inggeris tak faham, dia gelak juga. Jadi apabila sampai dia tak buat langsung bekalan untuk akhirat. Dia tak pernah menangis untuk hari akhirat. Dia tak pernah menangis. Tak pernah menangis buat ibadat, tak pernah menangis baca Quran, tak pernah menangis sembahyang, tak pernah menangis insaf di atas orang lain. Dia tak pernah menangis. Maka di akhirat kelak dia akan menangis tak henti-henti. Lebih banyak daripada dia ketawa, dia gembira di dunia dahulu. Daripada Anas bin Malik berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqul, ya ayyuhan nas ibku fa in lam tabku fatabaku. Ubku fa in lam tabku fatabaku. Wahai manusia, wahai para sahabatku, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, menangislah kamu di dunia. Jika sekiranya kamu tak mampu menangis, kamu buat-buatlah menangis. Buat-buatlah menangis. Macam kita sembahyang tarawih tu dengan orang Arab kan. Mereka menangis kerana mereka faham. Kita tak boleh nak menangis sebab kita tak faham. Kita buat-buat jugalah menangis. Kita buat-buatlah syahdu kan. Kita buat-buatlah syahdu kan. Tengok drama kita boleh menangis kan. Tapi bila orang baca Quran tak boleh menangis juga. Jadi kita cuba menangis. Nabi kata fatabaku. Fa in ahlan nar yabkun hatta tasila dumu'uhum fi wujuhim. Kerana sesungguhnya penduduk penghuni api neraka kelak, mereka akan sentiasa menangis sehingga mengalir air mata itu mengalir turun air mata itu di muka mereka. Macam orang menangis itu kan, air mata itu turun. Ka'annaha jadawil hatta tanqati' ad-dumu'. Seolah-olah banyaknya air mata yang keluar di muka mereka tu, mengalir di muka mereka di neraka kelak tu, seperti alur-alur sungai yang kecil. Aliran sungai yang kecil. Jadawil ni adalah sungai-sungai yang kecil, lebih kecil daripada sungai. Orang tak panggil sungai, orang panggil apa? Alur air kot. Alur air kan. Jadi banyaknya air mata tu di muka mereka, sehingga kering air mata. Tanqati' ad-dumu', sehingga kering air mata. Fatasilu ad-dima' fataqrahu al-uyun. Apabila kering air mata, keluar pula orang kata air mata darah. Darah keluar kan. Kita bahasa Melayu kita air mata darah saja kan. Darah tak keluar, air mata juga, tapi tak kata air mata darah. Tapi dia neraka kelak darah tu keluar. Berair mata kan darah keluar sungguh. Darah tersebut sebagai air mata kita. Kalau an-nasufunan urjiyat fiha lajarat. Nak gambarkan betapa banyaknya air mata darah keluar daripada mata kita itu, Nabi kata, kalau diletakkan kapal di atas air mata darah kita itu, akan berlayarlah kapal tersebut. Itu sabda Nabi SAW, di mana riwayat oleh Anas bin Malik. Mengenai ayat falyadhaku qalila wal yabku katsira.
Jadi saya rasa cukup untuk sekadar untuk malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Naktafi bihadzal qadar.